Membacalah kerana buku adalah jendela dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam memartabatkan budaya membaca. Persis kata mutiara, tak kenal maka tak cinta. Dengan itu, izinkan saya perkenalkan diri. Siti Aisyah binti Abdul Rahim, embunnya nama. Saya berusia 15 tahun dan merupakan pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantet Pahang. Kod sekolah saya ialah CEE 2032. Sedikit perkongsian, pencapaian dan penglibatan saya pada tahun 2024. Saya merupakan seorang pengawas sekolah yang berdedikasi dan bertanggungjawab. Saya juga cemerlang dalam bidang sukan olahraga dan mendapat johan acara 100 meter peringkat daerah Jerantut. Pada hari ini, saya ingin meresensi sebuah buku yang saya telah baca bertajuk Allah Itu Dekat. Buku ini ditulis oleh Nurul Izzati binti Abdul Wahab atau lebih dikenali dengan nama pena The Bingkisan Hati. Terbitan Galeri Ilmu Sendirian Berhad, dicetak untuk kali ke-10 pada tahun 2024. Buku ini mengandungi 176 muka surat serta mempunyai 7 bab. Buku ini berharga RM20 untuk Semenanjung, manakala RM22 untuk Sabah Sarawak. Allah Itu Dekat adalah sebuah karya motivasi yang menitipkan pesan dan nasihat tentang roda kehidupan yang sedang kita jalani. Ia menyentuh pelbagai ujian hidup dan bagaimana cara kita mengawal keadaan. Bagaimana kita berusaha untuk bangkit dan meneruskan perjalanan. Kerana hidup diuji bukan kerana menyerah, tetapi untuk diperjuangkan. Seharusnya tiada istilah putus asa dalam kamus kehidupan kita. Apapun yang singgah, semuanya ada cara untuk mengatasinya. Buat insan yang pernah kecundang berkali-kali dalam hidup, karya ini khusus buat kalian. Karya ini mampu menjentik hati dan memberi motivasi hidup, mampu memberi kekuatan dan menghidupkan semangat yang telah lama luntur. Buku ini wajib dibaca di saat tiadanya arah tuju hidup, ketika perasaan gundah gulana menyelubungi diri. Buku ini padat dengan kata-kata semangat untuk kita terus mengerak langkah walau beratnya dada untuk kita mengorak perjalanan. Seterusnya, buku ini juga sesuai dibaca tidak mengira umur. Kandungan buku ini memaparkan pelbagai antaranya rumah tangga, persahabatan, perjuangan, kesedihan, kebahagiaan, kematian dan kebaikan. Tuhan itu tahu di mana titik lemah dan di mana titik semangat setiap orang. Kita selalu kecewa dengan cinta manusia, tetapi kita sepatutnya terlebih dahulu perlu benar-benar memanai cinta Tuhan. Itulah serba sedikit kata-kata dipetik oleh penulis yang menyedarkan supaya tidak terlalu leka dan alpa dalam mengejar cinta manusia lebih daripada mengejar cinta Sang Pencipta. Manusia selalu mencari cinta yang kita sendiri tidak tahu bagaimana pengakhirannya. Adakah diakhiri dengan suka atau duka? Tertarik dengan baik-baik kata dalam buku ini, iaitu kita sudah membina sebuah kehidupan yang ada kala batu konkritnya mula pecah, ada kala besinya mula karat dan ada kala kayunya mula rapuh, yang diibaratkan sebagai rumah yang berantakan. Kadangkala isu sebesar zarah juga akan memusnahkan, menghancurkan hubungan yang telah kita bina. Maka sentiasalah bertawakal dan berdoa kepada Yang Maha Esa agar perasaan cinta dan sayang ini dipupuk dan dijaga selamanya. Buku ini juga menyentuh tentang kisah persahabatan yang merupakan salah satu rencah yang ada dalam hidup seseorang. Sebagai seseorang yang pernah tenggelam akibat fitnah insan ketiga, saya juga terkesima apabila membaca kata puitis yang berbunyi, ada perkara yang mampu nak lari, biarlah dia berbuat apa yang dia mahu.
Yang pasti Tuhan berpihak pada yang benar. Kata-kata ini menjadi pilihan hati saya kerana saya pernah kecewa dalam persahabatan sehingga menyebabkan saya berputus asa. Apa yang menarik yang saya perolehi dari buku ini ialah terdapat banyak kata-kata indah untuk kita meneruskan hidup sebagai manusia yang kuat dan tabah. Buku ini juga sangat menarik dibaca kerana penggunaan tulisannya besar dan dihiasi dengan warna-warna ceria, membuat hati pembaca juga ceria. Seterusnya, pengajaran daripada buku ini ialah dapat menyedarkan kita bahawa Allah sentiasa ada untuk hambanya. Oleh itu, sentiasalah berdoa dan bertawakal kepadanya. Akhir kata, sekalong terima kasih saya ucapkan kepada penulis yang hebat ini. Saya amat menyarankan kepada semua peringkat umur agar mempunyai dan memiliki buku yang bermotivasi ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.